Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aiman Wafi bin Azizah Bahar, berumur 19 tahun, kini tinggal di Perak. Okey, jadi kenapa saya rasa saya layak untuk join Kudrat 1998 ni ialah sebab saya merupakan seorang bekas pelajar asrama and saya mempunyai sedikit pengalaman untuk teater. Saya tak pernah masuk berlakon, tapi saya ingin mencabar diri saya untuk join casting Kudrat 1968 ni. And satu lagi, saya sangat fasih dalam bahasa Kelantan. Demo tak pernah bahagia boh. Okey, jadi sebab tu saya ingin menyahut cabaran untuk memegang watak sebagai Mazli. Ya, Mazli. Okey, apa tunggu lagi? Let's go. Kau nak tahu cerita tak, Bas? Pasal spek ni. Bapak aku baru je belikan spek ni untuk aku. Spek lama aku untuk rambut dekat je. 3 tahun jugalah aku merana pakai spek tu. Tapi dapat je tahu aku nak masuk sini, terus dia carikan spek bifocal ni untuk aku. Dia pergi keluarkan KWSP dia untuk aku, beli semua barang-barang keperluan aku. Mak aku pun apa lagi, mestilah rasa kesian kan. Tak kala bapak aku seorang je kan nak berjuang untuk aku. Mak aku gadai emas, harta pusaka yang ada untuk aku selesa dekat sini. Kau faham tak, Bas? Kalau aku tak fikir diorang, aku fikir aku je. Aku tak fikir apa yang diorang dah berjuangkan untuk aku. Sekarang juga aku keluar diorang, Bas. Nak balik, tak boleh. Tak boleh. Aku tak nak susahkan diorang. Latih tu tak dekat boh. 8 je juga nak mari sini. Menangulah pala ayah aku nak bawa kereta mari sini.